Dalam kursus KAT 345 Kaedah Spektroskopi, permasalahan utama adalah pelajar sukar menguasai teori, instrumentasi dan aplikasi tiga instrumen spektroskopi disebabkan oleh kandungan kursus yang padat dan kaedah pengajaran sebelum ini yang pasif. Pendekatan pengajaran sebelum ini juga kurang menekankan kemahiran menyelesaikan masalah dan pemikiran kritikal yang penting dalam dunia pekerjaan. Bagi mengatasi isu ini, pengajaran ditransformasikan melalui pendekatan kompas yang merupakan akronim gabungan aktiviti utama iaitu khidmat komuniti, model mini, permasalahan dunia sebenar dan simulasi digital secara pengajaran berpusatkan pelajar. Aktiviti pengajaran menggunakan simulasi digital ATR-FTIR bertujuan mendedahkan pelajar kepada komponen dalam peralatan ATR-FTIR serta membimbing dan menguji pelajar secara individu tentang pengendalian peralatan ATR-FTIR untuk analisis sampel kimia secara simulasi interaktif. Aktiviti pengajaran menggunakan model mini spektrofotometer UV nampak dan benda flow pula memberikan peluang kepada pelajar memahami prinsip kerja peralatan, komponen dalam peralatan serta aplikasinya dalam analisis kimia. Bagi pengajaran melibatkan aktiviti pembelajaran berasaskan masalah atau PBL, pengajaran menekankan kemahiran menyelesaikan masalah yang melibatkan permasalahan dunia sebenar berkaitan kaedah spektroskopi dalam bidang forensik, pertanian, alam sekitar dan industri. Pelajar perlu mereka bentuk kajian penyelesaian permasalahan yang dipilih dalam bentuk peta minda. Aktiviti ini menggalakkan interaksi dan kolaborasi antara pelajar melalui pendekatan perkongsian peta minda dan penilaian rakan sebaya. Bagi aktiviti pengajaran berasaskan khidmat komuniti, pelajar dibimbing dan didedahkan kepada pemindahan ilmu daripada bilik kuliah ke komuniti. Dalam aktiviti ini, pelajar bertindak sebagai pemudah cara dan diberi peluang untuk berkongsi pengetahuan serta kemahiran yang diperoleh daripada kursus ini kepada murid-murid sekolah rendah melalui aktiviti hands-on. Dalam dua sesi pelaksanaan pendekatan transformatif kompas iaitu sesi 2022-2023 dan 2023-2024, keberkesanan pendekatan ini terbukti melalui pencapaian sel O1, sel O2 dan sel O3 yang lebih tinggi berbanding dua sesi akademik sebelumnya tanpa pelaksanaan pendekatan ini. Selain itu, grade purata peperiksaan akhir juga adalah lebih baik berbanding dua sesi sebelumnya. Ini menunjukkan bahan dan pendekatan pengajaran yang dilaksanakan berjaya memperkukuh pemahaman pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap kursus ini.